Burger kapau, burger paling rare dan sedap doh di Rata Panjang Kelantan. Awak tahu dok, di Pasir Mah ada kedai baru buka nama dia Kapau Kau Kau. Kedai set dia nampak mewah lawa doh. Tapi harga murah je. Menu dia pula memang telia belakang mana ada. Salah satu menu hak awak kena try adalah burger kapau. Memang lain rasa dia sebab dia gunakan kapau sos. Patty dia pun homemade, okay? First time try saya approve sebab sedap doh. Ada rasa manis-manis pedas gitu. Mayonis homemade dia pun sedap. Kalau tak si makan burger, boleh order nasi kapau. Ada macam-macam jenis nasi kapau awak boleh order. Ada yang daging, air, meat seafood dan banyak lagi. Kalau nak makan nasi kapau udang harimau menangis pun ada juga. Sini memang ada banyak pilihan makanan. Kalau tak si nasi boleh order kuih tiaw, mi ataupun Maggi. Tu belum masuk bab dessert lagi awak. Untuk dessert memang ramai mata nak pilih sebab kapau kakao ada banyak pilihan sangkaya. Hak saya terani sangkaya Thai tea dan juga pandan biskof. Kalau nak yang topping aiskrim pun ada juga. Untuk minumnya saya pilih Thai lychee sebab tak si minum hak heavy sangat sebab makin banyak dah saya order. Tapi kalau awak nak teras, awak boleh ambil strawberry lava. Katanya ramai suka hak tu. Overall memang puas hati makan sini sebab semua sedap, especially burger tu. Kalau awak nak teras boleh mari di Kapau Kakao deh. Wes dah confirm jumpa.